Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Harap semua sihat di hujung minggu. Hari-hari Ahad pun hujung minggu. Kita banyak layan nak hantar kereta pada customer lagi. Ini customer ni ialah Puan Nurhanis binti Harun. Yang berhubung dengan saya ialah suami dia, Encik Syafiq atau Cikgu Syafiq. Okey. Kita cuba lepaskan loan, kita buat yang terbaik untuk Cik Syafiq dan akhirnya kereta terus dapat pada dia. Hari ni kita nak serahkan. Dan Cik Syafiq ni trade in kereta dengan Azmi sebab dengan Azmi insya-Allah apa saja. Kereta Pro 2 Beza X. Okey, dah siap dengan visor. Alright. So, karpet semua dah siap, karpet kerinting gear up dah siap. Dan berplastik lagi. Ini penyerahan kereta dia. Untuk pengetahuan you guys, bulan ni Ativa rebate sampai RM7,000 Ativa Evan. PM Azmi, Roger dengan Azmi. InsyaAllah jom kita layan penyerahan kereta kepada siapa lagi? Siapa dia? Puan Nurhanis bersama dengan suaminya Cikgu Syafiq. Kita layan, jom. Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita nak serahkan macam saya kata tadi ni dia. Apa khabar Cik Syafiq? Baik, sihat Sehat, Alhamdulillah. So Cik Syafiq bersama dengan isteri Puan Nurhanis Betul. Yang berurusan dengan saya ialah Cik Syafiq ni. Betul. Okey. Yang keretanya isterinya punya betul? Betul. Betul. So yang paling penting Cik Syafiq, sebenarnya mudah tak berurusan dengan Azmi? Bagi saya senang lah sebenarnya. Kita dalam talian je, tapi kita dapat terus ke dalam keadaan macam ni kan. Oh, tu dapat dalam keadaan macam ni. So yang paling mudah penting, mudah. Sangat mudah itu baik-baik punya. Okey. Yang paling penting, dapat tak komisen saya milik anda? Ya, dapat. Dapat. Awak bilik awak. Komisen saya milik anda kan? Okey. So, betul ke jual kereta ni? Betul. Kereta pun kita ambil tuan-tuan, guys. Okey, so kita serahkan kunci kereta. Enjoy the new guy. Okay. Enjoy the new ride. So, komisen saya milik anda 0176223458 bersama dengan isteri ni. Kereta baru. Alright. Terima kasih banyak.